dengan hantu yang paling menyeramkan yang aku tonton untuk tahun ni. Filem ni dia berkisahkan tentang seorang ibu tunggal yang bernama Ibu Linda. Okay, Bu Linda ni dia membesarkan 3 orang anak dia. Dan satu hari Ibu Linda ni macam rasa diri dia diserang oleh ilmu hitam. Dia mula diganggu dan dia selalu nampak tangan-tangan hitam yang banyak keluar daripada dinding, daripada pintu yang cuba menggapai dia. Dia rasakan yang hari-hari dia sangat panjang. Sehari tu dia kata dia rasa seolah-olah macam 1 minggu. Satu hari anak dia yang 2 orang ni balik. So masa malam tu suatu berlaku. Bu Linda meninggal dunia. Keesokan harinya dia nak diuruskan lah. Tapi masa dah dikafankan pun, nak solat jenazah, tiba-tiba ada kucing hitam yang datang daripada luar rumah dan melangkah jasad Bu Linda yang dah pun dikafankan ni. Tak lama lepas tu, Bu Linda buka mata. Dan lepas tu, dia hidup macam biasa. Tapi bukan dengan sikap dia yang sebelum ni. So kalau korang nak tahu apa jadi kepada Bu Linda ni, korang tengok sendiri filem yang tajuk Tenung. Aku boleh cakap dengan korang, ni filem dengan hantu daripada Indonesia yang paling menyeramkan yang aku tonton setakat ni untuk tahun 2025. Pelakon dia ni, siapa nama Oni Serojawati yang berlakon sebagai Ibu Linda ni, memang seram muka dia. Makeup dia seram dan aku suka filem ni kenapa? Sebab makeup dia bukan makeup macam ala-ala zombie. Bukan muka pecah, tak ada koyak sana koyak sini, tak ada. Makeup dia simple je, nampak macam mayat hidup lah. Part yang paling seram yang aku rasa dalam filem ni ada, dia start bila Bu Linda ni bangun. Dia toleh pandang anak dia, seolah-olah dia macam pandang skrin tau. Aku dekat panggung wayang tu seorang. Masa Bu Linda ni toleh, aku rasa macam dia pandang aku tu. Lepas tu ada lagi, banyak lagi momen seram dalam cerita ni. Sebab kan Bu Linda ni sendiri memang nampak menyeramkan. Daripada sudut jalan cerita aku rasa okey. Aku rasa actually jalan cerita dia menarik lah. Sebab dia melibatkan ilmu hitam yang dipanggil sebagai tenung. Sound effect tu memang main peranan, Mat. Dengar dia bernafas tu, masa dia orang nak solat semua tengah diam, dia bernafas kuat tau. Sound tu kuat gila sampai aku dah seriau. Lepas tu dia bangun pula. Aduh. Sound effect nice, jalan cerita okey, set menarik, lakonan aku boleh cakap padu. Tapi bila bercakap pasal ni lah, CGI untuk filem ni, dia ada guna banyak. Masa pintu terbuka, tangan banyak capai tu, aku mula nampak okey lah. Tapi yang paling teruk aku rasa masa kain, ada satu scene tu kain